Final Piala Malaysia guys. Bukan semua orang dapat vibe dia dari dalam, tapi Parley dapat masuk sampai bilik persalinan, duduk seat Recaro dan borak dengan legend. Jom Parley bawa korang ikut trip ini. So first stop, kita pergi pada bilik persalinan. Parley dapat masuk tempat suci ni sebelum perang. JC digantung, bau semangat masih terasa. JDT dan Seri Pahang, dua pasukan satu impian. Dan kalau korang tengok dekat sini, Pahang pakai JC baru sempena final Piala Malaysia. Nanti Parley buat review dan juga ulasan dan juga info-info penting untuk JC final Seri Pahang. Nantikan untuk next video. Dan ini dia piala yang menjadi rebutan sejak tahun 1921. Hari ni Parley dapat tengok depan mata, boleh pegang. Berat dia bukan main, tapi lagi berat beban nak menangi dia. Lepas tu Parley dapat peluang untuk lepak dengan abang legend kita Zakwan Adaha. Tapi bukan lepak berdua lah, kita orang lepak ramai-ramai. Ramai lagi peserta dalam event kali ini. Dan Zakwan Adaha kongsi cerita macam mana dia angkat Piala Malaysia ini. Mental, fizikal, jiwa semua kena kuat. Ni paling Parley teruja sangat bila dapat vibe padang dari tepi. Serius lain macam rasa dia. Inilah tempat coach dan player simpan taktik. Dan seat Recaro tu, selesa dia macam dekat rumah lah bila duduk. Tapi Parley tak sempat duduk lah, sebab tak nak rosakkan kerusi ini daripada diduduki. Dan seat Recaro ni juga seat player-player Harimau Malaya duduk dekat situ. Memang legend lah seat ni. Dan akhir sekali detik yang ditunggu-tunggu bila mana whistle sepak mula ditiup. So Parley dapat tengok live match bola sepak final Piala Malaysia. Seluruh stadium bergema. Laungan chant semangat satu Malaysia. Bola sepak bukan sekadar game, dia satukan kita semua. So guys, kalau korang suka konten-konten JC, konten-konten bola sepak, follow je Parley Terafich.